Pembukaan sementara Selat Hormuz tidak bermakna keadaan kembali seperti asal. Kita percaya ia hanya meredakan tekanan dalam konteks jangka pendek, tetapi risiko geopolitik masih tinggi dan struktur bekalan tenaga global masih terganggu. Dari sudut bekalan tenaga, konflik ini memberikan kesan langsung kerana berlakunya pengorbanan loji jana kuasa dan infrastruktur tenaga di Timur Tengah, menjejaskan pengeluaran dan pehantaran minyak serta gas. Walaupun lautan maritim dibuka, kapasiti pengeluaran belum pulih sepenuhnya. Itu hakikatnya, kerana banyak fasiliti masih rosak atau berasi di bawah tahap yang agak minimum. Ternyata implikasinya ialah harga minyak kekal tinggi dan tidak stabil disebabkan ketidaktentuan bekalan. Kesan rantaian berlaku pada sektor lain seperti pengikutan menyebabkan kos logistik meningkat, rantaian bekalan barangan, harga barang dijangka naik, inflasi dan tekanan kos hidup, dan juga akan menjejaskan industri dan tenaga domestik. Jadi apa yang perlu dilakukan dalam konteks kita sebagai rakyat, saya kira juga dalam konteks negara, maka penjimatan dan penggunaan tenaga secara berhemah oleh rakyat, kita sebagai rakyat dan pihak industri. Dan perlu juga sama-sama mengurangkan pembaziran bahan api dan meningkatkan kecekapan tenaga. Dan kita sebagai rakyat perlu sama-sama bersiap siaga berdepan krisis dunia ini yang memberi kesan kepada domestik, kesan kepada dalam negara. Dalam konteks kerajaan, kita yakin pihak kerajaan terus kekal komited memastikan bekalan mencukupi, termasuk melalui pengurusan stok secara sersiji. Dan konteks ini, dasar subsidi bersasar juga dan dasar campur tangan atau intervention harga bagi melindungi rakyat tetap diberikan keutamaan dan dilakukan secara lebih strategik.